أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Jumaat penghulu segala hari kepada anda semua. Apa khabar? Semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan segala urusan. Kepada jemaah haji yang baru tiba ke tanah air, selamat kembali ke Malaysia dan semoga mendapat haji yang mabrur. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini anda bersama dengan saya Muhammad Amrin Razikin bin Abdul Razak, penerbit Puan Nur Farhana, kru-kru produksi siaran langsung solat Jumaat dan jurubahasa isyarat iaitu Encik Muhammad Hanafi bin Ismail. Bagi siaran langsung solat Jumaat edisi 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah, yang mana tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pada hari ini kita bersiaran secara langsung di Masjid Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di kesempatan ini marilah sama-sama kita sentiasa mensyukuri di atas segala nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita, terutamanya nikmat kesihatan dan waktu lapang, kerana kebanyakan manusia lupa berkaitan dengan dua nikmat ini, seperti yang tercatat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, nikmat kesihatan dan waktu lapang. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sebagai makluman semua, pada hari ini masuk waktu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada hari ini adalah tepat pada jam 1.14 minit tengah hari. Manakala tajuk khutbah kita pada hari ini adalah satu tajuk yang sangat signifikan untuk kita fahami, dalami dan hayati bersama, iaitu tajuk persaudaraan, teras kekuatan umat, yang bakal disampaikan oleh Imam dan khatib yang bertugas, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim, Imam Masjid Negara, manakala muazzin yang bertugas pada hari ini adalah Al-Fadil Ustaz Hasnan bin Saidin. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, marilah kita bagi mendapat gambaran penuh berkaitan dengan intipati isi khutbah kita pada hari ini, marilah kita menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim. Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Alhamdulillah, sihat juga Ustaz. Selamat Hari Raya. Saya pun ingin mengucapkan selamat Hari Raya Ailadha kepada Ustaz, sentiasa ceria dan berseri Ustaz. Baik Ustaz, tajuk khutbah kita pada hari ini, persaudaraan teras kekuatan umat. Mungkin Ustaz boleh beri sedikit cerita berkaitan intipati khutbah kita pada hari ini. Okey, khutbah pada hari ini akan sentuh tentang kesatuan, tentang persaudaraan. Khutbah pada hari ini mahu bawa idea bahawa kesatuan, persaudaraan itu adalah satu nikmat yang Allah beri pada kita, dan nikmat itu sangat luar biasa. Dan bila sebut bersaudara dalam Malaysia ni, dia bukan sekadar sama bangsa, sama warna, tapi sama-sama warga negara. Itu lebih penting, bersaudara dalam Malaysia ni. Dan untuk konteks umat Islam, bahawa kita sebenarnya memang bersaudara. Memang Quran sendiri menyatakan begitu, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Kita semua ni bersaudara, maka damaikanlah antara kalangan saudara kita. Dan itu antara intipati khutbah pada hari inilah. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz, pada masa sekarang ini kita dapat lihat pelbagai pendapat yang berbeza, dan setengah manusia itu tidak boleh menerima pendapat yang berbeza ini. Bagaimana mungkin Ustaz kita nak menguruskan cara perbezaan pendapat ini demi menjaga ikatan persaudaraan? Tuan-puan, sebenarnya hari-hari kita bergaduh ataupun kita berbeza pandangan pendapat. Tak kiralah dalam apa pun bentuk dan apa pun bidang. Contohnya, kalau saya orang Sabah, saya suka makan makanan yang fresh, seafoodnya. Kalau saya pergi ke Melaka, saya suka cari asam pedas. Dan bila cari asam pedas, tak sama asam pedas buatan tangan jiran dekat Melaka tu atau buatan tangan mak mertua, tak sama. Jadi jangan kerana dengan perbezaan
khilaf yang kecil itu menjadikan kita terus putus saudara, tak nak kawan, lalu jadi bergaduh tak berpenghujung. Sebab yang penting ialah bukan tentang apa yang kita selisihkan tu. Yang penting ialah bagaimana kita mahu tunjuk depan Tuhan bahawa, wahai Tuhan, inilah saudaraku dan kami mahu berpimpin tangan, mahu tunduk sama-sama padamu. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin Ustaz, kita pada masa kini kurang contoh yang baik. Dan kita sedia maklum bahawa Nabi SAW merupakan suri teladan yang baik untuk kita contohi. Mungkin Ustaz ada sedikit cerita untuk dikongsikan bagaimana persaudaraan di zaman Rasulullah dan para sahabat. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba bayangkan Nabi baru berhijrah daripada Mekah ke Madinah membawa sekian ramai manusia. Dan perkara pertama yang Nabi buat ialah Nabi satukan antara Muhajirin dan Ansar. Dan kita dapati waktu itu tak ada pun bentuk orang-orang Muhajirin tak mendapat tempat ataupun apa pun bentuk. Tapi kesudian orang Madinah menerima mereka dan menganggap mereka benar-benar saudara. Itu sunnah yang luar biasa. Masya Allah, sangat baik pencerahan daripada Ustaz. Baik Ustaz, kita mempersilakan Ustaz untuk melakukan persiapan bagi menyampaikan khutbah sebentar saja lagi. Moga dipermudahkan Ustaz menyampaikan khutbah. InsyaAllah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah sebentar lagi kita akan mendengar satu khutbah yang sangat menarik, sangat signifikan untuk kita hadami dan fahami. Dan tajuk khutbah tersebut adalah persaudaraan, teras kekuatan umat. Oleh itu, marilah sama-sama untuk kita fokus dan beri perhatian terhadap khutbah yang bakal disampaikan. Moga manfaat dapat kita dapat oleh tersebut. Baiklah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita alihkan fokus kepada ruang utama masjid bagi mendengar laungan azan yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Demikian tadi azan yang dikumandangkan oleh muazin bertugas menandakan masuk waktu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumuah ayat ke-9 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, tajuk khutbah pada hari ini adalah persaudaraan teras kekuatan umat. Satu tajuk yang amat berkait rapat dengan kehidupan setiap insan yang hidup dalam bermasyarakat. Persaudaraan merupakan satu nikmat yang besar yang harus dipelihara oleh setiap insan, kerana ini merupakan ikatan yang menyatukan hati, mengukuhkan ukhuwah serta mempereratkan hubungan sesama manusia dalam mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-103 yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah permusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hatimu sehingga dengan kurnianya kamu menjadi bersaudara. Pepatah Melayu juga ada menyebut, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Pepatah ini menggambarkan bahawa perpaduan dan kejayaan hanya dapat dicapai melalui kesepakatan. Melalui perpaduan dan muafakat, persaudaraan dapat diperkukuhkan, perbezaan dapat diraikan, dan kekuatan umat dapat dibina demi kesejahteraan bersama. Sidang penonton yang dirahmati Allah, dalam kehidupan bermasyarakat, persaudaraan sangat penting untuk mewujudkan suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Melalui persaudaraan, umat Islam dapat menjauhi perkara yang merugikan. Persaudaraan yang dibina atas dasar iman menjadi benteng yang menghalang umat Islam daripada menyakiti sesama insan, sama ada melalui perbuatan, kata-kata mahupun tindakan yang menjejaskan nyawa, harta, maruah mahupun kehormatan. Justru Islam amat menitik beratkan ukhuwah ataupun persaudaraan, kerana hakikatnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, saling melengkapi, saling menguatkan demi meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan melalui firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10 yang bermaksud, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka demikianlah antara dua saudara kamu yang bertingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Baiklah, kita kembali ke ruang utama solat bagi mendengar laungan azan yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah Jumaat sekalian, mari kita bersama tingkatkan takwa kepada Allah. Laksanakan segala perintah, tinggalkan segala larangan. Semoga dengan takwa yang sebenarnya, kita akan mendapat rahmat, berkat, redha Allah di dunia hingga ke akhirat. Persaudaraan merupakan satu ajaran yang sangat mulia dalam agama. Dengan adanya persaudaraan akan lahirlah semangat kebersamaan, perpaduan dan sikap saling mencintai sesama makhluk. Dan pada hari ini, mari bersama tumpukan perhatian pada khutbah yang bertajuk
persaudaraan teras kekuatan ummah. Sidang jemaah yang dimuliakan, ayat 103 dari surah Ali Imran yang dibacakan tadi bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu sewaktu jahiliyah bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hatimu sehingga dengan kurnianya kamu menjadi bersaudara. Ayat ini mengajar kita bahawa persaudaraan bukan perkara yang picisan. Ia adalah nikmat Allah yang mesti dipelihara. Bila hati manusia dipersatukan dengan iman, maka perbezaan bangsa, keturunan, kedudukan, mazhab, pandangan dan latar belakang tidak sepatutnya menjadi sebab untuk bermusuh. Islam mendidik kita untuk memelihara ikatan persaudaraan atau ukhuwah secara menyeluruh yang merangkumi 4 tunjang utama. Pertama, ukhuwah nasabiyah, iaitu ikatan kasih sayang melalui talian darah dan kekeluargaan. Kedua, ukhuwah basyariyah, iaitu sifat saling menghormati dan menyantuni sesama manusia tanpa mengira sempadan bangsa, agama atau geografi. Seterusnya, Islam turut menyuburkan semangat ukhuwah wataniyah, iaitu rasa tanggungjawab dan perpaduan utuh sebagai rakyat yang bernaung di bawah bumbung negara yang sama. Manakala puncak persaudaraan ini adalah ukhuwah Islamiyah, iaitu ikatan suci sesama umat yang disimpul erat oleh tali akidah dan keimanan semata-mata kerana Tuhan yang satu. Jika 4 tunjang ini dijaga rapi, pastinya sebuah masyarakat yang bersatu padu akan terbina dan terbentuk. Melalui persaudaraan, umat Islam dapat menjauhi perkara yang merugikan orang lain. Mungkin berkaitan nyawa atau harta, kehormatan, maruah atau juga kedudukan seseorang. Dan Islam sentiasa ingatkan umatnya supaya jaga hubungan persaudaraan, kerana orang-orang beriman itu bersaudara. Dalam kehidupan bermasyarakat, persaudaraan sangat penting untuk mewujudkan suasana aman, harmoni dan saling hormat menghormati. Justru persaudaraan adalah dibina dan dipelihara dalam kehidupan. Kita perlu jauhi sikap dan perbuatan yang boleh memutuskan hubungan sesama umat khususnya dan sesama manusia umumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang umatnya daripada tidak bertegur sapa sesama saudaranya melebihi 3 hari, apalagi sampai bermusuhan dan pertumpahan darah. Jika kita mengikuti tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan lebih banyak bersaudara kepada siapa pun daripada banyak menjadikan manusia musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar untuk mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin, mempersatukan pelbagai kabilah di tanah Arab, pelbagai ras dan suku bangsa di dunia. Maka kita sebagai umat perlu titik beratkan kesatuan antara pelbagai perbezaan yang ada. Bermula dari bangsa, suku, agama hingga ke batas bahasanya. Kita adalah manusia yang Allah cipta. Sudah sepatutnya kita saling mengenali, menjaga, menghormati dan memuliakan satu sama lain agar dapat jalani hidup dengan penuh damai, harmoni dan tenteram. Muslimin rahimakumullah. Dalam mengukuhkan persaudaraan, kita perlu bermula dengan diri sendiri. Jagalah hati dari buruk sangka. Jangan cepat menghukum niat orang lain. Kadang kita hanya melihat satu perbuatan, tapi kita tidak tahu seluruh keadaan. Sebab itu Islam mengajar kita supaya sentiasa bersikap husnuzon, bersangka baik dan berhati-hati sebelum membuat tuduhan. Jagalah lisan dari ucapan yang memutuskan silaturahim. Tidak semua perkara yang kita tahu perlu disebut.
Tidak semua perkara yang kita dengar perlu disebar. Tidak semua silap orang perlu dimalukan. Lisan tidak dijaga boleh menjadi sebab putus saudara. Mari kita sebarkan salam, senyuman, ziarah, bertanya khabar dan membantu mereka yang susah. Jangan biarkan masjid hanya menjadi tempat kita solat bersama, berdiri sebelah menyebelah, tapi hati kita jauh antara satu sama lain. Jadikan masjid sebagai tempat menyuburkan kasih, menyatukan masyarakat dan bina semula kekuatan umat. Maka, janganlah kita sempitkan persaudaraan hanya kerana perbezaan yang kecil. Janganlah kita rosakkan ukhuwah hanya kerana berbeza pendekatan. Selagi kita berpegang kepada akidah yang sama, menghormati Quran dan sunnah serta menjaga adab dalam perbezaan, maka persaudaraan wajib kita pelihara. Apabila berlaku pertelingkahan, tugas orang beriman bukan menjadi batu api, tetapi mendamaikan. Bukan menambah luka dengan kata-kata yang pedih, sindir, menyindir, menutup ruang untuk manusia memberi penjelasan. Tetapi tutuplah ruang perpecahan dengan kasih, sayang, nasihat dan hikmah. Dan begitulah sidang jemaah yang dimuliakan. Persaudaraan adalah amanah Allah. Mimbar ingin mengajak jemaah sekalian merenung beberapa kesimpulan dari khutbah pada hari ini. Pertama, hargai nikmat besar, nikmat ukhuwah ini. Kedua, jagalah hati, jagalah lisan. Dan ketiga, jangan jadikan perbezaan pandangan sebagai punca perpecahan. Renungi firman Allah yang berikut dari suratul Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. نقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا Kebahdulian yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuhan Agung Sultan Ibrahim. Wa kadzalik
ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sofia. Allahumma ahfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baladana malizia aminan mutma'inna sakha'ar rakha'a dara adil wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة إنك لا تخلف الميعاد. Lurus dan rapatkan saf. Penuhkan ruang yang kosong di bahagian hadapan, yang di luar boleh masuk. Rabbi na'udzubika min hamadatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahu Akbar. Subhanallah. Inna salati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqharu
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. سلام عليك. سلام. أشهد أن لا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang telah menyatukan hati-hati manusia, disatukan dengan cahaya iman, kami bersyukur atas nikmat persaudaraan yang Engkau telah anugerahkan ini. Janganlah Engkau biarkan hati kami dipenuhi kebencian, dengki dan permusuhan setelah Engkau satukan kami di bawah kalimah-Mu. Satukanlah hati kami sebagaimana Engkau telah mempersaudarakan orang beriman, Muhajirin dan Ansar, dan jadikanlah perbezaan yang ada antara kami sebagai jalan untuk saling memahami, bukan alasan untuk saling menjauhi. Kurniakanlah wahai Tuhan kepada hati kami yang luas menerima saudara-saudara kami, dan jiwa yang sentiasa mencari titik penyatuan, bukan ruang perpecahan. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari prasangka yang buruk. Peliharalah lisan kami dari kata-kata yang melukakan, memalukan dan memutuskan. Ajarkan kami untuk melihat kebaikan pada manusia, memaafkan kesilapan mereka, menutup aib mereka sebagaimana Engkau menutup aib kami setiap hari. Janganlah kerana satu pandangan yang berbeza kami kehilangan saudara. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang membawa salam, senyuman, kasih sayang dan ketenangan ke mana saja kami berada. Ya Allah, jadikanlah kami pendamai ketika manusia bertelingkah, penyejuk ketika kemarahan menyala, dan penyambung ketika hubungan mula terputus. Jangan jadikan kami sebab perpecahan, tetapi jadikan kami jambatan yang menyatukan hati. Kuatkan ukhuwah dalam keluarga, masyarakat dan seluruh umat. Kurniakan kepada kami rahmat yang Engkau janjikan kepada mereka yang menjaga saudara dan mendamaikan saudaranya. Himpunkanlah kami di dunia dalam kasih sayang, serta di akhirat nanti bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh dalam syurga-Mu yang abadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, demikian tadi pelaksanaan khutbah dan solat Jumaat pada hari ini dengan tajuk khutbah Persaudaraan Teras Kekuatan Umat yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim sebentar tadi. Sesungguhnya persaudaraan itu bukan sekadar hubungan yang terjalin dengan talian darah, namun ialah ikatan iman, seterusnya melahirkan masyarakat yang harmoni dan mengharapkan balasan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga banyak manfaat yang kita dapat daripada khutbah sebentar tadi, dan kini kita telah berada di penghujung siaran langsung. Saya Muhammad Amri Nazikin bin Abdul Razak, mewakili kru-kru produksi, mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang setia menonton rancangan ini daripada awal sehingga ke akhir rancangan. Memetik kata-kata hikmah, jadilah seperti pohon yang berbuah, memberi tanpa mengharapkan balasan dan menyebarkan kebaikan di mana sahaja. Sekian, moga kita berjumpa lagi. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.